pandangan peribadi ataupun sekelompok kamu sahaja. Seperti yang sebelum-sebelum ni. Tak payahlah rasa tergugat atau apa. Kita jalankan pemilihan ni dengan demokrasi, dengan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan salam Malaysia Madani. Masih mengenai pemilihan Parti Keadilan Rakyat bagi tahun 2025. Hari ini saya nak membahaskan atau nak menceritakan beberapa perkara lah. Pertamanya, hotspot ataupun kursi-kursi panas yang bertanding ataupun pertandingannya yang akan berlaku di Negeri Pahang. Dan beberapa isu lah, isu berbangkit daripada kenyataan dalam video saya sebelum ini. Okey, saya berminat nak membahaskan tentang beberapa kursi lah. Saya tak nak cerita semua ya. Beberapa kursi, contohnya Temerloh, Lipis, Raub dan Mentong. Okey, baik. Kita bermula dengan Temerloh lah. Temerloh saya dengar-dengar lah. Saya dengar-dengar pemilihan ini melibatkan 5 hingga ke 7 calon KC. Maklumat yang saya dapat lah kan. Maklumat yang saya dapat. Itu tak pastilah kan. Tengoklah domingan ataupun perundingan di antara mereka macam mana. Yang saya tahu begitulah. Okey, kita terus kepada cabang Lipis. Cabang Lipis pun saya agak menarik sebab cabang Lipis ni adalah penyandangnya adalah pengerusi MPN sendiri. Saudara YB Rizal Jamin. Maaf kalau saya tersilap sebut. Dan juga pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN Negeri Pahang. Sebab dengar-dengarnya macam perlawanan tu agak sengit. Tak tahulah sengit ke sengit ke macam mana kan. Sebab calon yang akan menentangnya bukan kaleng-kaleng jugalah kan. Orang lama, orang yang kita kenal. Tapi dengar-dengarnya 1 lawan 1 juga. Maknanya 2 penyuruh. Di Raub ni agak macam tak berapa dengar dia punya kisah ataupun ceritanya. Agak slow sikit lah. Mungkin ada orang-orang belah Raub boleh lah DM saya ke macam mana cerita dia. Tapi yang paling menarik di Bentong, itu kerusi di tempat saya ataupun cabang saya. Okey, saya dapat maklumat lah baru-baru ni kan. Adalah sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat yang dalam parti jugalah kan. Dia ada cerita begini kan. Dia ada cerita mana-mana diorang ni kebanyakan dah harta dengan saya, tapi tiba-tiba adalah daripada pihak-pihak lain tu datang kata contohnya ayat dia contohnya macam diorang tu nak lawan kita, bukan bersama dengan kita. Satu persoalan yang saya nak tanya, kita ni satu parti kan. Pemilihan ini demokrasi, bukan kira lawan atau tidak, bukan kira musuh ataupun tidak. Yang kita nak lawan ni, kita nak memilih satu kepimpinan yang boleh membawa hala tuju yang lebih baik pada cabang kita. Bukan kan nak mementingkan pandangan peribadi ataupun sekelompok kamu sahaja. Seperti yang sebelum-sebelum ni. Tak payahlah rasa tergugat atau apa. Kita jalankan pemilihan ni dengan demokrasi, dengan baik. Sampaikan misi, visi. Itu yang lebih baik. Tak perlulah kata orang ni. Kalau saya nak sebut lah ya. Ada calon tu, ada calon. Ada calon-calonnya. Ada yang daripada, macam ni saya cerita. Daripada UMNO, PKR. Dan satu lagi, ada daripada UMNO, PKR, Bersatu, PKR. Dia macam tu. Kisah dia tu. Kalau cerita yang di dalam Negeri Pahang ni, di dalam Bentong ni lah. Begitu. Dan juga, kalau kata kita nak bersaing tu, biarlah bersaing secara sihat. Tak perlu nak memburukkan siapa-siapa. Sebab saya pun malas nak memburukkan siapa-siapa. Saya bukan nak cari musuh. Saya dalam parti ni, saya nak bina kekuatan ataupun bina satu silaturahim ataupun orang kata untuk membaiki kedudukan dan taraf hidup ahli-ahli kita yang telah lama terbiarnya. Bukannya kita nak menceritakan aku jadi KC esok aku dapat jawatan apa. Bukan begitu, saudara. Itu silap tu. Itu silap pemahamannya. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah memperjuangkan orang kata jawatan tu lebih penting daripada tanggungjawab kita kepada masyarakat. Sebab perlunya ada jawatan sebab kita memudah cara kita untuk membantu masyarakat. Itu definisi dia. Bukannya kita saja-saja nak jawatan tu untuk mencari ataupun memperolehi kelebihan pada diri sendiri ataupun kelompok-kelompok kita je. Kan? Okey, baik. Yang seterusnya saya baru-baru ni lah berkenaan dengan video saya yang baru-baru ni kan. Adalah yang menyampaikan pada saya majlis dalam grup Majlis Pimpinan Negeri tu nak membawa saya ni ke tindakan tata tertib atau majlis tindakan disiplin parti ke
Ataupun lebih kurang macam tu lah. Saya saya amat teruja jugalah kan. Tapi saya ingin juga mencabar lah. Bawalah muka ni ke majlis tata tertib ke apa-apa saja yang peringkat atas, senang. Sebab kalau saya dedahkan kat sini, dia terbuka sangat. Senang saya cerita kat belah-belah atas lagi. Kita sembang bukan sembang kosong bro. Sembang kan isi Jadi macam mana pun kamu sebagai pemimpin peringkat atas kan ni, saya ni ahli biasa je, bukan ada jawatan pun. Tak perlulah rasanya kamu nak rasa macam tergugat ke apa ke. Tak payah tergugat. Muka ni bukan ni muka apa ni boleh mencabar apa situasi dan keadaan kamu kat atas tu. Hanya melalui percakapan dan hebahan macam ni je saya mampu dari segi lain saya tak mampu. Tapi terpulang lah kan. Nak juga saya cabar lah. Kalau berani bawa lah ke peringkat menerangkan tata tertib. Kalau apa yang pendedahan saya ni dirasakan tidak betul. Saya cabar kan. Kita tengok. Mari kita tengok siapa yang kena. Aduh, hai. Ada juga yang koyak kan. Kenyataan macam tu pun ada yang koyak. Tapi saya tak faham lah kan. Tapi kita tengok lah apa akan jadi. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.